Okey, hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Nampak tak sekarang ni saya berada dekat mana? Saya berada dekat stream. Stream dekat mana? Okey, jom saya tunjukkan. Anda boleh pergi dekat Delima. So, dekat sini, dalam Delima ni, pergi dekat klik masuk Microsoft Apps dan klik pada stream. So, sekarang ni saya dah masuk dalam Microsoft Stream. Dalam Microsoft Stream ni, okey, sekarang ni saya tunjuk ni. Ini yang saya sedang record. Apa anda nampak? Screen recording. Ini yang sedang saya lakukan. Okay, anda boleh upload screen recording ataupun camera recording kan. So, dekat screen recording, contoh saya klik screen recording. Pada paparan screen recording, dia akan ada ni. Saya punya ni. Okay, kita ada kamera, mikrofon. Kita tengok screen macam ni. Okay, kita ada backdrop. Okay, backdrop kita akan tukar. Let's say saya nak yang mana. Okay, macam ni lah, ambil yang ini. Okay, klik ni. Ni kan. Dan saya akan pergi dekat sini. Saya boleh kecilkan. Kan. Jadi mungkin pada masa yang sama, you all bolehlah letakkan apa-apa yang boleh macam, okay, contoh kita akan pergi foto ke, kita tengok board macam mana. Kita klik board. Okay, kita ambil ni. Kan. Okay, ni contoh. Okay, tepikan. Okay, board ni. Ni kita besarkan. Okay, ada efek. So, kita boleh letak dekat sini draw. Draw ni macam, bagi saya mungkin kita boleh gunakan pen tool ke apa kan untuk ajar hot ke ataupun ajar menulis ke kan. Contoh sekarang saya tak adalah guna pen. Okay, cubalah efek dia lah, efek draw. Okay, kita draw saya. Ini kalau pen, kita ada pen kan. Saya ada contoh kan. Okay. Kita boleh klik filter. Filter ni apa? Filter untuk macam ni kan. Okay, contohlah kalau tak nak kan. Okay. Kita pergi lagi dekat sini. Stiker, filter, frame. Kan. Contohnya macam tu. Okay, kita tak nak. Tepilah. Ni. Okay, kita ada apa lagi? Stiker, teks. Kalau kita nak teks, kata nama. Okay, highlight. Kat sini ada. Ambil ni color. Kan? So, kita letakkan atas. Okay, kita boleh buat macam tu kan. Ni screen recording. Kalau nak start record, kliklah start record. Tengok kan, kita start record. Macam ni kan. Kita buat, hai, Assalamualaikum. Hari ni kita akan belajar kata nama. Nampak tak? Contoh dia macam tu. Okay, kalau dah siap, kita boleh stopkan. Kita buat, hai, Assalamualaikum. Hari ni kita akan belajar kata nama. Okay, kalau ada nak split, kita splitkan. Kalau kita nak delete, kita deletekan. Contoh, yang ni delete, kita deletekan. Delete, tinggal kat sini kan. Okay, ada music. Kita tengoklah music yang ada dekat sini. Contoh, kita buat, hai, Assalamualaikum. Hari ni kita akan belajar kata nama. Dan kita klik finish. Dan kita download. Kita klik download. So, jom kita tengok. Kita tengok yang kita download tadi. Ni. Assalamualaikum. Hari ni kita akan belajar kata nama. Contoh kan. Ya. Macam tu. Katakan ni, kita nak besarkan muka saya pula. Yelah, dia apa yang on screen kan. Flawless pula hari ni saya. So, macam tu lah caranya bagaimana anda boleh gunakan. Selain method lain, aplikasi lain kita boleh gunakan dalam Delima untuk buatkan recording bahan pembelajaran kita. Okay, dapat sesuatu? Apa lagi? Jangan lupa share agar manfaatnya dapat kita kongsikan bersama. Assalamualaikum.